Aku sekarang Alhamdulillah dapat beli rumah tu unik kat Kelang. Asal kau main? Kelang Ha. Kelang kan? Kau expect apa? Kalau tiba-tiba ada peluru sesat lalu depan muka kau, jangan marah aku lah. Aku bersyukur lah, nak aku lahir semalam kan. Sempurna lah, elok lah. Tahniah tu. Thank you tu. Habis lah kau. Dah ada anak pula. Lagi teruk lah kau. Kau tahu, kau standby lah. Malam-malam dia nangis, nak susu apa semua. Kena pula kalau anak kau jenis nakal. Ya Allah. Panjat sana sini kau duduk. Dah lah kondo tinggi. Kalau jatuh tu, Aku ingat aku nak beli Gitsu kat Ocean jap. Kau nak beli? Kau masuk lah. Aku tak nak, aku tak sedap hati aku dalam ni. Asal tu? Kau tengok lah keadaan dalam ni. Tak sedap hati aku. Kau nak masuk-masuk lah. Ini yang aku cari ni, Gitsu ni. Asyik baik jumpa kalau tak jumpa ni. Benda dah jumpa kan? Kalau tak aku tanya kau. Kalau tak jumpa tadi macam mana? Yelah, dah jumpa kan? Kau bersyukur lah. Alhamdulillah. Lan, kereta baru kau ni Lan. Kita baru aku. Alhamdulillah. Aku dah lama Lan nak angkat kereta ni Lan. Kau okey Lan? Kau nak ambil? Mampu ke kau bayar bulan-bulan nanti? Aku Belum cerita bulan-bulan. Ya kau mampu. Bulan-bulan kau nak cerita kan. Sekarang ni road tax dia lagi kau nak kena bayar. Tayar dia kalau bocor sekejap lagi, kau nak mampu bayar? Mampu. Kalau calar ke apa, kalau kena rompak apa kereta ni, kau nak kena beli lagi satu dah. Habis kalau tak beli kereta, dia nak naik apa? Aku sarankan naik unta je lah. Jom naik unta. Jom. Okey. Tapi kau bukan boleh naik unta pun. Kau 75 kg kot. Unta tu boleh bawa berapa je. Alamak, nak kira dengan dia punya naik tak boleh naik lagi apa semua kan.